Hai, Assalamualaikum semua. Kepada mereka yang baru sampai ke channel kecil ni, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada mereka yang telah lama sokong channel ni, terima kasih banyak-banyak dan selamat datang kembali. So hari ini masih lagi nak bercakap tentang persiapan yang saya buat menjelang hari kelahiran nanti. Hari tu saya dah tunjukkan tentang Medela Electric Breast Pump, iaitu heavy duty lah sebab dia ada corong dan dia direct electric. Sebenarnya dia boleh juga pakai bateri lah yang tu pun, cuma dia ada corong dan kita tak boleh hands free. So saya rasa saya perlukan juga backup yang hands free punya. Kadang-kadang mungkin kita sibuk, kita nak benda tu, kita nak guna tangan kita, kita tak nak pegang. So saya rasa tak perlu membazir beli yang baru yang mahal-mahal tu kan. Saya kebetulan saya duduk dalam grup second hand breast pump dekat Facebook tu. So saya beli breast pump, saya beli yang Spectra wearable breast pump yang ini. So saya beli yang single pump je, saya tak beli yang double pump sebab nak jimat kan. Ini pun saya beli 200 ringgit. Sebenarnya kalau ikut harga di pasaran RM799 untuk single pump. Kalau double pump tu dia 1,300 ke 1,400 lah macam tu. So saya rasa saya nak buat dia sebagai backup je. Jadi owner lama dia ni, dia bagi juga saya ni cooler bag warna pink. Okay, ini saya rasa cooler bag yang paling kecil. Jadi saya rasa okey lah untuk saya bawa pergi kerja, untuk untuk pump dekat office dan bawa balik. Dalam cooler bag ni dia bagi juga saya ice break punya bekas ni. Lepas tu dia bagi pula botol susu, botol penyimpanan susu. Saya ada 6 kat sini. Telefon ke sekarang? 2, 4, 6. So itulah yang cooler bag punya. Kemudian kita terus pergi kepada kita punya Spectra ni. Katanya ini jenis H1 Premium Hospital Grade, tapi saya pun tak tahu. Tengok dekat kotak ni tak tulis pula H1 tu. Kita pun tak tahu. Okay, yang penting saya fikir saya dapat yang hands free. Yes. Kenapa saya pilih Spectra ni? Sebab Spectra dan Medela ni adalah antara jenama yang bagus dan katanya such yang bagus. Tapi nanti kita akan buat review lah lepas penggunaan. Ini baru unboxing. Sebab kadang-kadang orang kata bagus tapi tak sesuai dengan kita. Tengoklah mana yang sesuai. So yang ini dia bagi juga saya colostrum collector. Dia ada yang macam shrink ni dalam ni. Nampak ke dari luar dia tak? Dari dalam ada sudu dan ada juga cup. Okey. So yang ini dia punya Spectra punya ni lah. Okey. Ini motor dia. Kalau kita tengok pada motor ni dia ada on off. Okey. Ini tolak, maksudnya kita nak perlahankan dia punya sedutan. Yang ini untuk menguatkan sedutan dia. Ini titisan, kalau ada simbol titisan air kan kat ni. Jadi air ni, kalau kita ambil yang titisan air ni, cara dia bekerja adalah dia sedut 3 kali. 1, 2, 3. Dia lepaskan susu ke bawah. Macam tak jalan ni. Okey, 1, 2. Cepat jalan. Pergi tak kak? Okey, pergi. 1, 2, 3. Okey. Baru dia lepaskan susu ke bawah. Okey, kalau kita tak nak guna yang jenis sedutan yang macam ni, kita boleh guna satu lagi yang lambang angin ni. Yang ini dia sedut. Dia tak ada 1, 2, 3 jatuh. Tak. Dia sedut je sepanjang masa. So kita boleh off kan kat sini. So macam mana nak pasang ni? Macam saya cakap, saya beli single. Saya dapat satu lagi. Cup ada 2. Cup dia ada 2, dia bagi sekali dengan botol susu dia. Botol susu dia tu lain sikit lah. Dia macam memanjang, 4 segi memanjang. Okey. Tapi motor dia satu je. Maknanya dalam satu masa kita boleh guna satu je lah. Okey. Kita boleh buka. Dia macam Lego je yang ni. Dia senang je kalau nak ni. Okey. Kita buka dulu motor dia kat sini. Okey. Terbuka. Ter-on pula. Kalau nak cuci dia, so kita boleh buka ni. Okay. Buka macam tu.
Ini dia punya silikon ni pun kita boleh buka untuk basuh. Jadi saya pasang balik lah sebab kita tak nak nanti hilang kan. Dan botol ni pun kita boleh keluarkan. Boleh basuh juga. Dan yang ini pun kita boleh keluarkan untuk basuh. Okey. Dan botol ni juga kita boleh guna untuk menyusukan bayi. Sebabnya dia ada dia ada pemegang ni. Pemegang ni cara pasang dia adalah biasalah benda baru kan. Tengok dah fail balik dah. Lebih kurang lah. Dia sebenarnya ada line dia tu yang kita kena ikut. Kita kena pasang yang ni dulu. Tak nampak yang 4 segi kak? Yang itu tadi adapter. Oh ni ni. Ini 4 segi. Ini tutup dia. Oh ni ini yang kita cari. Kita boleh tutup dia macam ni. Yang ni. Lepas tu yang ini. Macam mana tu? Oh tak. Mana? Terbalik ni. Biasalah benda baru kan. Ikut yang bulat tu ke atas tu? Yang bulat ni kat atas tadi. Tu. Okey, macam tu. Okey. Macam mana? Saya tak ingatlah macam mana, tapi nanti benda ni akan jadi dekat sini dan kita kena beli puting dia letak ni dan benda ni akan ketat lah. Nanti dia akan ketat, kita boleh susukan baby. Tapi saya rasa tak penting lah sebab kita selalunya ada botol susu kita sendiri kan. Okey. Ini yang dia bagi, sebab yang ini saiz dia kalau tak silap saya asal dia adalah 24. Jadi kalau orang yang saiz dia lebih kecil, macam dia bagi saiz kat saya ni yang lebih kecil adalah saiz 20. Kita panggil dia insert. Okay, nak insert kat mana? Nak insert kat mana? Sekejap Ini tadi dia punya komponen ni. Kita kena pasang balik. Satu komponen dia tu kak. Lagi satu yang macam ni. Okey. Okey. Dia akan kita pasang balik dia dekat sini. Benda baru kan, saya pun tak berapa pandai lagi sebenarnya. So dekat sini. Okay. Kita dah pasang kat sini. Tadi kan dia ada insert, dia bagi kita insert ni. Okay. Katalah ini tempat kita nak pasang untuk pump. Ini besar. Jadi kalau saiz kita tak sebesar ini, saya tak ingat ni saiz 24 ataupun 28 mm. Jadi kita boleh masukkan insert ni. Insert ni kita boleh beli asing lah. Kat online pun banyak ni. Kita masukkan. So jadilah dia akan jadi saiz yang kecil. Okay. So itu yang habis satu bab. Dan disebabkan dia adalah hands free, dia tak ada direct kita nak pakai elektrik tu, kita kena charge dulu. So kita ada charger, dia bagi charger juga. So charger ni sebab ini barangan Korea kan, spektrum dari Korea. Dia punya plug tu tak sama macam kita punya plug. Jadi kita kena pasang plug ni. Yang tu tak penting. Cuma yang pentingnya kalau kita nak charge, ini dia punya USB. Of course lah yang kepala ni kita akan pasang ke plug. So kita boleh charge dia dekat sini.
So kita boleh cari dia macam tu lah. Mungkin sebab second hand, so saya pun tak ada dia punya manual book tu. Tak tahu berapa jam boleh charge. Saya kena try and error. So saya rasa itu je lah video saya untuk kali ini, untuk Spectra. Nanti saya akan tunjuk, saya ada lagi satu manual breast pump. Sebab setahu saya kalau kita di hospital, kita tak boleh guna pump-pump yang elektrik ni, dia orang tak bagi charge. So saya ada yang manual sebagai saya punya backup lah kalau nak guna cepat ataupun nak guna di hospital nanti kan. Jadi harap-harapnya bayi tak dipisahkan daripada saya lah. Harap kita orang tak ada masalah, tidak dipisahkan, so boleh direct breastfeeding. So kalau dipisahkan tu lah yang kita kena guna manual pump tu. So itu saja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye.